Okay sahabat, doakanlah insyaAllah kami dekat Melaka ni akan cuba nak pastikan dapat mengutip zakat tahun ni dengan jumlah yang tinggi insyaAllah. Kami sasarkan untuk mengutip 153 juta untuk kami agihkan kepada asnaf Melaka yang setakat hari ini agak ramai juga. Jadi insyaAllah doa sama-sama supaya kami diberikan keizinan oleh Allah untuk terus mengutip zakat dengan baik, dengan sempurna, dengan banyak insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku Mujahirat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jibat. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita kini dah sampai ke penghujung tahun 2025. Ini adalah waktu yang paling sesuai untuk mereka yang belum keluar zakat untuk mengeluarkan zakat bagi tahun 2025. Di kesempatan ini kita harapkan supaya tuan-tuan perempuan di luar sana belum lagi menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Muslim yang dah sampai kadar nisab dan haul untuk mengeluarkan zakat kepada kita. Kami mengharapkan tuan-tuan yang di luar masih belum mengeluarkan zakat dapat mengeluarkan zakat secepat yang mungkin insya-Allah. Tuan-tuan dan sekalian, zakat ni bukan sekadar angka. Zakat adalah doa dan juga harapan, dan pada setiap sen yang kita keluarkan kita sudah pasti akan ada senyuman di kalangan asnaf-asnaf di luar sana. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya tuan-tuan sedia maklum bahawa bagi mereka yang mengeluarkan zakat pada kita, insya-Allah tuan-tuan semua akan mendapat rebate cukai 100% tuan-tuan dan puan. Maka janganlah dilepaskan peluang ini. Berzakatlah kita supaya dipermudahkan urusan rebate cukai nanti kadar dengan zakat sahaja insya-Allah. Hari ini pelbagai kemudahan kita sediakan untuk tuan-tuan perempuan membayar zakat. Kita buka laman web kita di www.izakat.com untuk tuan-tuan bayar zakat melalui jalan talian. Kita juga ada 6 cawangan di luar sana. Kita ada di Masjid Tanah, kita ada di Alor Gajah, kita ada di Pulau Sebang, kita di Jasin ada 2, satu Jasin, satu lagi di Merlimau, dan kita juga ada kaunter di UTC selain daripada tempat kita di Bukit Baru ini. Tuan-tuan, kunjungilah kami di merata tempat di Melaka ini untuk tuan-tuan bayar zakat. Kami juga menawarkan khidmat pergi ke tuan-tuan dan perempuan sekiranya tak sempat untuk menghadirkan diri di pejabat-pejabat kami, di setiap cawangan, di pejabat kami di HQ ni. Kami bersedia untuk berjumpa dengan tuan-tuan dan perempuan untuk mengeluarkan zakat di mana sahaja dan di waktu bila sahaja. Yang penting tuan-tuan selesa untuk mengeluarkan zakat, dan juga kami akan mendapat zakat untuk kami agihkan pada asnaf kita nanti insya-Allah. Dari tahun ke tahun, tuan-tuan sedia maklum bahawa jumlah asnaf kita makin bertambah. Jadi dengan adanya zakat, tuan-tuan dan perempuan, dapatlah kita santuni semua asnaf kita di luar sana supaya mereka juga mendapat nikmat rezeki yang kita serahkan kepada mereka. Tuan-tuan dan perempuan, memang kalau kita lihat hari ini dengan bantuan anak sekolah, dengan bantuan penyakit kritikal dan pelbagai lagi pakej-pakej yang Mak Im telah sediakan untuk asnaf, ianya menuntut kami untuk mencari zakat yang lebih banyak lagi supaya tiada lagi orang-orang di luar sana yang susah, yang kelaparan, yang tak cukup wang untuk belajar, pasal kita telah santuni mereka dengan zakat-zakat yang telah kita keluarkan insya-Allah. Akhirnya sekali lagi kami mengharapkan agar tuan-tuan perempuan yang di luar sana yang memang selayaknya mengeluarkan zakat, keluarkanlah zakat di waktu-waktu yang amat kritikal ini supaya dengan bantuan zakat tuan-tuan dan perempuan semua dapatlah kita santuni asnaf kita di luar, dan dalam masa yang sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim dan untuk kita menyelesaikan dalam rukun Islam kita, iaitu kita mengeluarkan zakat setelah cukup syarat-syaratnya. Moga-moga Allah menerima segala amalan kita dan Allah berkatkan lagi rezeki kita, Allah suburkan lagi rezeki kita supaya rezeki tuan-tuan perempuan akan lebih bertambah, dan juga insya-Allah nanti tuan-tuan akan lebih lagi mengeluarkan zakat untuk kita serahkan lagi sekali pada asnaf kita di luar sana. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.